Okay, video ni bukan video AI. Agak-agak lah nak nipu. Zaman sekarang ni mana boleh percaya AI tak AI. Video AI pun boleh cakap dia bukan AI. Ada. Video ni video betul. Apa yang kau nampak semuanya betul. Iyalah, real lah. And Convincing. Ya, yeah, real and convincing. Betul. kan? Itulah, terkejut juga aku kan. Ya, aku tahu penuh dengan kejutan. Mula-mula aku nak tipu kan. Sekali tengok lengan kau tu merah semacam je kan. Real aku rasa ni, aku rasa kan. Macam terkejut kan? Kenapa kan? Itulah dia, kenapa kan? Sebab hidup ni memang penuh dengan kejutan kan? Betul lah tu. Tapi kalau macam ni, bukan netizen je terkejut tau. Mak bapak saudara mara kau pun terkejut. Melayu Islam pakai tatu. Reo. Kalau ada saudara mara yang pengsan masuk ICU, siapa nak jawab? Kadang kita tak nak benda tu pun, benda tu akan jadi juga. So kau rasa benda macam ni patut ke kau nak tunjuk kat orang? Bukan patut simpan je ke? Aib doh. Ini aku rasa kena bagi tahu juga sebab kalau aku keluar pun orang akan jumpa aku, orang akan kenal aku, orang akan tanya aku. Aku pun memang malas nak jawab banyak kali. Sekarang ni masalahnya, kalau kau nak keluar nanti, kau nak pakai lengan panjang ke kau nak pakai lengan pendek? Aku pun tak tahu. Tak tahu pula. Elok kau pakai lengan panjang je lah. Kau ni orang Islam, kan? Tapi serius lah, betul ke tatu kat lengan kau tu? Ya. Benda kat tangan aku ni betul. Okey. Sekarang kau cerita sikit, kenapa jadi macam ni? Siapa yang tahu apa yang aku tengah struggle, apa yang aku tengah hadap, apa yang aku hadap setiap malam, my late night talks dalam kepala otak aku bising. Jangan cakap tak ada yang tahu. Allah tahu. Kau tak takut ke benda ni efek dekat hidup kau? Aku tahu benda ni akan efek aku punya, benda ni akan jejaskan aku punya hidup, akan jejaskan aku punya career. Habis kalau dah tahu, kenapa kau buat? Cuma sebelum ni aku tak zahirkan je. Sebelum sekarang aku zahirkan. Tapi belum hancur lagi kan? Sisa dia ada lagi kan? But it's totally, memang dah hancur dah pun. Habis tu kalau dah hancur, dah tahu hancur, kenapa kau makin hancurkan pula? Pasal lang-lang dah hancur. Ya. Okey, faham? Benda-benda ni macam sama lah juga macam korang. Korang pun ada dosa juga. Cuma dosa korang tak zahir dekat badan korang. Orang tak nampak. Cuma dosa aku ni terzahir pula dekat badan kan. Ada dosa kat Tuhan tu simpan. Bukan tunjuk bagi budak-budak tengok. Kau tahu tak berapa saham dosa kau kumpul kalau kau jadi pelopor dekat Malaysia ni? Singapura dengan Indonesia dah biasa dah. Dia orang tengok orang Islam buat benda macam ni. Kan? Kat Malaysia tak payahlah kau start. Pedih kan? Tapi to be honest, aku dah penat. Nasib baik aku hidup lagi. Itu je aku fikir. Nasib baik aku hidup lagi. Kira sebelum ni kau ada dua pilihan lah. Sama ada nak mati ataupun buat tatu. So kau pilih buat tatu. Apa punya pilihan dah kau buat ni? Tak ada pilihan lain ke yang baik selain daripada buat tattoo ni? Pergi kaunseling ke? Pergi jumpa ustaz ke? Apa kaitan stres dengan buat tattoo? Tapi tak apalah, at least kau tak pilih mati kan? Kalau mati, Kalau aku mati pun, orang mesti akan mengata aku. kalau kau hidup kalau kau hidup, orang tak mengata lah Kau tak kenal ke netizen Malaysia ni macam mana? So, better untuk aku hidup macam ni. Orang mesti akan mengata aku juga. So maknanya kau sukalah orang mengata kau? So, whatever. Macam mana kau ni? Ya, salah tu tak aku. Aku memang jahat ya. Memang. Jangan cakap macam tu. Itu self-bully namanya. Kau tak boleh jadi hakim dengan pendakwa sekaligus. Memang aku ni jahat. Memang tak pernah buat baik. Tadi kau cakap kau penat. Sekarang ni kau penat buat baik ke kau penat buat jahat? Kalau kau penat buat baik, at least kau dah cuba. And sometimes aku rasa macam hidup ni memang unfair lah. Memang tak adil lah. Jadi kau tak percayalah Tuhan tu maha adil. Sekarang kita buat baik, kita akan dapat jahat. Aku buat baik, aku dapat jahat. Kau tahu tak apa masalah kau? Kau buat baik mengharapkan balasan. That's why apa yang kau buat dapat balasan yang tak baik. Pasal niat kau tu dah tak baik. So buatkan aku rasa macam penat sangat. Penat lah, tolonglah. Aku dah penat lah. Tak percayalah kau penat. Kalau kau sanggup hadap kecaman netizen, kecaman masyarakat kat Malaysia lepas ni, tu maknanya kau belum penat lagi tau. Orang penat tu stop. Bukan makin tambahkan masalah. Tak percayalah aku. Kalau kau penat, kau tak akan buat tattoo tu. Tak ada kena-mengena pun. Benda-benda macam ni memang akan ganggu fikiran kau. Okay? Tapi benda ni akan buatkan aku jadi macam ni lah.
dia akan jadi frust and dia akan banyak persoalan yang main kat otak kau. Macam aku dah buat baik, kenapa aku dapat macam ni? Yelah, kadang aku pun ada rasa macam tu. Tapi tak adalah terfikir tambah masalah. Kan, buat benda bodoh yang agama larang. Aku pun mangsa manusia resis dekat internet. Ingat tak stres juga ke menghadap manusia-manusia bingai yang macam tu? Belum cerita kena sekat sana, kena sekat sini. Kalau kau jadi aku, apa kau buat? Kau nak terus buat baik ke ataupun kau nak jadi jahat? Sebab aku buat jahat je. Kalau jadi jahat tu boleh selesaikan masalah, dah lama dah aku jadi jahat. Tapi aku fikir balik, benda tu takkan selesaikan masalah. Malah akan tambahkan masalah. Makin buat aku penat. I'm not saying that I'm going to be a bad person. No, aku just akan jadi macam diri aku yang biasa. Macam diri aku yang sebelum ni. Kalau kat US ke negara luar ke, kalau kau bertato, mungkin still ada yang cakap kau still orang baik. Tapi kat Malaysia ni, orang Islam bertato, orang tak pandang baik. Terang-terang kau dah langgar ajaran agama kau. Macam mana orang nak cakap kau baik? Macam mana kau nak ambil air sembahyang nanti? Okey lah, fine. Kau boleh taubat. Okay. Tapi macam mana dengan generasi-generasi baru yang tengok tattoo kau sekarang ni? Berapa ramai yang akan follow kau? Berapa ramai yang akan berani terang-terangan depan publik tayang tattoo diorang? Gara-gara kau antara orang Islam yang terawal berani tunjuk depan publik. Kau nak tanggung dosa diorang semua. Tu je. Kau nak gimana? Dengar. Masalah kau ni sebenarnya bukan apa. Kau tak nampak gambaran besar hidup kau. Tuhan uji sikit kau dah rasa esok nak kiamat. Dah pasrah. Tuhan tak akan turunkan hujan kalau kita tak kuat hadapi hujan tu. Aku tak nak cakap banyak dalam video ni. This tattoo pun untuk just my life story. Tak ada simbol gangsterism ke apa ke, no. Cantik tattoo tu. Tak macam orang tengah ada masalah pun. Tak macam orang penat. Dah lah, tak payah tunjuk lah. Dah tak sesuai dah dengan nama kau sekarang. Just my life story yang aku takkan beritahu korang apa. But it's personal lah for me. Personal sepatutnya simpan, bukan tayang. Tak faham lah apa agaknya yang ada kat kepala kau sekarang ni. Tak faham. Ya Allah, kau tolonglah lindungi keluarga aku, cucu-cucu aku nanti.